Tahun 1932, Australia hadapi musuh yang tak dijangka, 20,000 ekor burung emu. Lepas Perang Dunia Pertama, petani Australia tanam gandum, tapi burung emu datang beramai-ramai makan hasil tanaman. Di Western Australia, keadaan jadi teruk. Petani rugi besar sebab tanaman musnah habis. Kerajaan hantar tentera dengan senapang mesin untuk halau burung emu. Operasi ini dinamakan Great Emu War, tapi burung emu terlalu pantas dan bijak. Mereka berpecah kumpulan, susah nak tembak. Tentera guna beribu peluru, tapi cuma berjaya tembak sikit je. Kebanyakan emu selamat lari. Lepas sebulan, operasi diberhentikan. Tentera kalah teruk dengan burung. Burung emu menang. Ini jadi satu-satunya perang Australia kalah dengan haiwan. Akhirnya, petani pasang pagar je untuk lindungi tanaman. Lebih berkesan daripada senapang mesin. Kisah ini ajar kita, kadang nature lebih kuat dari teknologi. Hormat pada alam semula jadi.